Assalamualaikum kawan-kawan. Pernah dengar tak kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan burung merpati yang dihidupkan semula? Selepas Nabi Ibrahim berselisih faham dengan Raja Namrud, baginda meminta kepada Allah untuk tunjuk bagaimana Allah menghidupkan kembali makhluk yang telah mati. Bukan kerana Nabi Ibrahim meragui kekuasaan Allah, tetapi untuk kuatkan lagi keimanannya. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, kumpulkan 4 ekor merpati, cincang dan bahagikan kepada 4 bahagian. Setiap bahagian hendaklah diletakkan di 4 puncak bukit. Kemudian serulah burung-burung tu. Rasa-rasanya burung tu hidup semula tak kalau Nabi Ibrahim seru? Mestilah. Dengan kuasa Allah yang maha menghidupkan, burung-burung tu hidup kembali. Allah menunjukkan kepada Nabi Ibrahim betapa dia berkuasa untuk menghidupkan yang mati. Tobago, protect your risk with us.